ini sempena sambutan Aidilfitri yang dianjurkan oleh Finas, telah menyaksikan sesi town hall sebelum majlis jamuan Aidilfitri, dan dalam sesi itu maklum balas dari rakan-rakan dalam industri telah dikumpulkan dalam usaha pihak kementerian dan juga Finas membawa pindaan kepada Akta Finas yang pada hari ini kita lihat perlu kita serasikan dengan perubahan zaman, memandangkan banyak daripada perubahan ini melibatkan sama ada proses penggambaran itu sendiri hari ini tidak lagi menggunakan filem sebagai contoh, dan perubahan-perubahan juga di pihak pemamer. Kalau dulu ramai yang pergi ke pawagam, hari ini ada dalam beberapa format yang berbeza, dan ramai juga yang melibatkan diri dalam penggambaran bagi produk-produk kandungan yang dimasukkan ke dalam media sosial. Jadi kita ingin mencerminkan bukan hanya tata kelola dan urus tadbir Finas yang lebih mantap, aspek kawal selianya, tapi juga mengambil kesempatan ini untuk mendepani zaman, yang mana kita tahu ramai yang menonton di pawagam, ramai juga yang menonton di handphone. Jadi ini perlukan penambahbaikan kepada akta, dan kita akan teruskan libat urus dengan pelbagai sektor dan industri. Kita juga telah menyaksikan pertukaran MOU di antara GAFEMA yang merupakan badan menggabungkan 16 persatuan dalam pelbagai aspek penghasilan filem dan Finas. Selain itu, kita juga telah umumkan bantuan dari pihak Finas untuk mereka yang terlibat dalam industri perfilman membuka akaun KWSP. Ini penting kerana kita lihat penggiat seni filem, tidak kira apa bidang mereka, wajar mengambil kesempatan memiliki akaun KWSP, dan kita juga minta aspek keselamatan sosial dari segi perkeso itu dititik beratkan. Jadi ada beberapa perkara yang akan disusuli, tapi proses libat urus itu akan diteruskan.